Ui, macam ni lah I naik betul. Allah mak baraunya tumbuk tu memang ada geram dik. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni 10 hari bulan 5. So Mama dah dekat TGV First Avenue Penang. Kita mari tengok Blood Brothers. Okay, side kita dah tengok, baru kita lagi beritahu gambar cerita dia macam mana. Sample tak sample, okay? Sampai bila kau nak hidup macam ni, Rev? Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Gas, tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Semenjak tu, oranglah keluarga tu. Makin lama, makin bahaya kerja kita ni. Darah. Bayar dengan darah. Dari pengkhianat bangsat tu malam ni. Cari pengkhianat ni sampai dapat. Aku percayakan kau. Aku bagi segala-galanya. Aku pun samalah siap. Assalamualaikum. Saya Mamo Kokot. Benda ni saya tak pernah buat, tapi hari ni saya nak buat. Nak cerita pasal apa? Nak support filem tempatan kita. Semalam Mamo pergi tengok cerita Blood Brothers dekat TGV First Avenue Penang. Masuk-masuk nak ayam punya panas panggung wayang dan JFT. Tapi servis daripada dia punya staff semua memang terbaik. Mungkin bisa daripada kenal Mamo. Semua dah tegur apa-apa semua. Dan whatever lah. Beli tiket online, okay. Show pukul 12 suku, 10 bulan. So, Mamo balik semalam tak ada nak buat video. Mamo lena, cerita sedap, makan sedap. Jadi balik lena sedap. Okay, so hari ni Mamo buat video, Mamo nak cerita lah Blood Brothers ni. Bara Naga. So, wajib tengok cerita ni, memang best. Bagi Mamo satu lagi action movie daripada Malaysia. Hasil buatan daripada Syafiq Yusof. Bagi Mamo memang king of plot twist. Kalau hampa tengok Sheriff, hampa kata ni plot twist dia macam haram dia, mau berbara kan, terkejut kan. Tengok cerita ni, dia punya plot twist lagi gila. Memang hampa akan terkejut. Bewak, komodo, tupai, ungka, labi-labi, semua cukup lah. Cerita ni Mamo boleh bagi daripada 5 out of 5, Mamo boleh bagi 4.5. 4.5. Pasal apa? Lagi 0.5 tu Mamo tarik lah. Okay. 0.5 nak tarik lah, ambil komersial lah. Pegang. Cerita ni bagi Mamo action padu, storyline padu, pelakon dia semua padu-padu. Cuma ada certain things yang menyebabkan Mamo tarik 0.5 tu macam nampak bayang-bayang Terminator dalam cerita tu. Macam apa dia tu? Apa kena pergi tengok? Apa ni? Terminator ke apa ni? Okay. Dan nampak dari segi dia punya tembakan ada certain camera trick dia yang Mamo rasa macam CGI dia macam apa ni. Bukan Mamo tengok, Mamo cerita ni bukan dari segi dari segi Mamo sebagai seorang penonton, bukan sebagai seorang yang terlibat dalam industri ataupun pengarah ke pelakon pun kita pelakon cikai-cikai je. Kita berlakon tak hebat tarah mana pun. Tapi Mamo cerita ni dari segi Mamo sebagai seorang penonton lah. Comparative cerita ni another level of action movie di Malaysia. Dari segi pelakon semuanya hebat-hebat. Okay. Of course kita punya Uncle Wan Hanafi Su. Memang kena dengan dia. Karakter dia bawa seorang watak ayahanda yang memang memang ranggoli mutabak capati teh tarik teh kopi lah. Dan Syafiq kan dia macam okay, fight dia sempoi. Cuma dia macam hampa tengok dalam cerita Sheriff, dia bawa watak tu polis tu cuma another style lah, macam jahat macam yang tu saja. Mamo kita Mamo Shanas kita fight best, action best, style dia best. Cuma dia macam yalah, macam dia macam bawa diri dia dalam cerita tu kan, macam dia punya garang, dia punya cengih, dia punya tegas, dia punya stylo dia macam tu juga dia kan. Jadi macam mana dia dekat luar, macam tu jugalah dalam filem. Cuma dia ada bibit-bibit komedi yang dia lepas dalam selit dalam tu yang mencuit hati lah. Amelia Henderson, ya Allah, punya Allah cantik lah bahang. Comel lah. Amelia Henderson bawa watak ni simple, nice, cantik. Storyline dia ada
cantik dan memang sempoi. Saya dalam cerita ni, saya lebih perhati seorang pelakon yang kalau Mamu tak ada misai, tak ada janggut, muka dia sebiji macam Mamu. Orang kata. Mamu pernah berlakon dengan dia dalam cerita 30 Pesanan Suara beberapa tahun dalam drama ni. Saya pergi kedai depan sana tu, pergi tukar rantai, pergi tukar tayar. Lah ni nak bawa tu Permaisuri Cik pergi jalan-jalan Zat. Kami dalam cerita tu kami close dan tak tahulah lagi dia kena yang Mamu ke tak lah ni. Cuma dia seorang yang handsome, smart, charming, comel. Tapi dalam cerita ni Mamu sangat terkejut bila watak dia, ya Allah, macam ni lah naik betul. Ya Allah, mak baraunya tumbuk tu muka dia geram dia. Kira dalam cerita ni dia memang watak bagi Mamu sangat menyerlah lain daripada yang lain lah. Syukri Yahya. Syukri Yahya dalam versi yang lain. Apa kena tengok cerita ni, selalu pada tengok Syukri Yahya comel, ya kan. Dalam cerita ni dia memang padu lah. Kalau dia cerita ni semua kongsi lah mana dah baik dia ambil apa semua pergi semayang ke dalam cerita lah kan. Syaitan semuanya perangai syaitan dalam cerita ni, tapi nak tengok siapa lebih syaitan dalam cerita ni, bagi Mamu Syukri Yahya cukup syaitan dalam cerita. Jadi apa kena tengok, Mamu highly recommended. Support filem tempatan kita, filem kita wajah kita tu dia lama lah ni, apa dia punya tagline ni, filem kita wajah kita. Dan cerita ni satu lagi another level of kongsi gelap cerita gangster yang another level. Bukan macam cerita apa gangster yang kita tengok macam Samsul Yusuf dah ambil apa king kan dekat apa tali strip pam tembak macam tu. Cerita ni gangster yang ada knowledge pasal senjata. Dia ni pegang senjata pun kita nampak tactical, cantik, jalan cukup time angkat kan. Sempoi lah. Orang kata apa, mafia ataupun gangster yang ada akal, yang ada knowledge. Bukan main pegang pistol ni sampai tak rati apa. Tak nak tembak kan. Ada pistol jam pun tak tahu apa. Ada brother yang dekat luar apa tengok ni apa kan, semangat tiba-tiba rasa kita patut perjuangkan sesuatu, ekonomi lah apa, mak kali hamput apa semua yang tu apa lah. Okay, so if you take it good, it will be good, and if you take it negative, it's gonna be negative. It's up to you how you judge. And the mak kali hamputs our superheroes. So apa kena tengok cerita ni, support orang kita. Dan cerita ni mau bagi orang ulang balik, mau bagi 4.5. Okay. Dan jangan lupa untuk support Mamu punya burger, makan burger rasa nasi kandang di mana, di Pulau Pinang, bertempat di Taman Free School. Okay, apa-apa boleh tengok Mamu punya TikTok. Jangan lupa untuk follow, share, dan kalau anda tengok cerita ni apa tolong komen saya apa pendapat apa pula. Okay, saya komen kalau boleh, kalau kena mata putih. Boleh understand mata putih